Macam mana kalau aku panggang korang dekat atas api? Benda ni lah sebenarnya yang berlaku ketika zaman awal permulaan Islam. Ketika Islam masih lagi disebarkan secara sembunyi, seorang hamba telah masuk Islam yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab ni merupakan seorang remaja yang lingkungannya 16 ke 18 tahun masih masuk Islam tu. Dia sangat lantang dalam pengislamannya dan dia juga seorang tukang besi. Bila tuan dia tahu yang dia masuk Islam, tuan dia mesti sedia dengan peralatan-peralatan untuk menempuh besi. Dengan besi panas, dia dicocoh di belakang badan dia sampailah berlubang. Benda ni sampai menyebabkan beliau tidak sedarkan diri dan berdarah-darah. Tak habis lagi dekat situ, dia turut dipanggang di atas api. Satu hari, geng-geng musyrikin Mekah ni mengambil arang dan mencocohkan di belakang badan dia. Arang-arang tu terlekat dekat badan dia dan akhirnya dia diseret satu padang pasir. Dan ketika zaman Khalifah Umar Al-Khattab, dia bertanya kepada Khabbab ni tentang luka-luka dia masa zaman awal Islam tu. Bila dia tunjuk, Khalifah Umar terus menangis. Badan belakang dia berlubang-lubang dan sampai meninggalkan kesan merah dan hitam. Ini menunjukkan kesan terbakar yang sangat perit sampai tak boleh nak diubati. Jadi inilah satu kisah sahabat Nabi yang sanggup dibakar. Pengorbanan dia untuk Islam sangat tinggi. Tapi kita